Assalamualaikum geng, hari ke-6 persiapan sebelum ride ke Eropah. Satu hari satu masjid keliling Malaysia bersama GT Max. Let's go! Alhamdulillah cuaca okey, tak hujan. Hari ni cerah je. Best lah dapat jalan ride macam ni kan. Kalau semalam hujan lebat dari Zohor ke Asar, hujan. Kita orang boleh lah pagi-pagi terus sambung ride macam ni kan. Sekarang ni kat Masjid Tanah lagi, jalan dia sempit sikit. Kereta pun dah mula banyak dah, mungkin diorang semua nak ke Bandar Hilir Melaka. Memang inilah suasana dia, jalan-jalan kampung kan. Kita pun santai lah, sambil jalan santai je ni dapatlah tengok, enjoy kiri kanan view dia, view kampung. Let's go. Alhamdulillah, Melaka, kota bersejarah di Malaysia. Dah sampai, memang excited aku. Ride slow-slow je, speed 60 je. Dia macam enjoy the ride, moment tu. Dia macam kita appreciate lah bila sampai kat tempat-tempat, lagi-lagi Bandar Melaka ni. So kita macam, wah, satu achievement yang besar bagi aku. Kat situ lah kita nampak orang cakap appreciate moment kecil-kecil tu. Jadi seronok lah. Macam ni kan. Melaka geng, alhamdulillah sampai. Macam biasa geng, tagline kita satu hari satu masjid. Kalau korang perasan, masjid di Melaka ni lain sikit daripada masjid yang kita biasa nampak. Biasanya kita bayangkan masjid dengan kubah besar dan menara tinggi macam di Timur Tengah. Tapi dekat Melaka, semua masjid ni guna bumbung bertingkat macam pagoda. Terus ke Batu Pahat. Aku ada set dengan kawan tu, batch haji aku kan. Dia Haji Saleh. So aku akan jumpa dia dekat Batu Pahat. Di Batu Pahat, alhamdulillah. Assalamualaikum Haji, selamat datang. Lama tak jumpa lah. Cik. Sikit ni. Flower makan ni. Ni apa ni? Martabak. Rezeki musafir ni, ya Allah, itulah. Bismillah. Ni lah menu dia. Martabak Singapura katanya. Tapi kalau bila sampai Johor, kena rasa martabak Singapura ni. First time aku tak pernah rasa kot martabak penuh dengan isi daging semua kan. Martabak selalunya telur. So bismillah. Kopi dah ulatih. Wah. Akhirnya dapat tilam yang empuk. Selama ni tidur di masjid.